Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Dahia Zalika binti Muhammad Hairi daripada kelas PPI SMP Bahasa Melayu ambilan 2024-2029. Pada hari ini, saya akan aplikasikan asas-asas kritikan sastera terhadap hasil karya sastera melalui buku cerita kanak-kanak. Jadi, ini merupakan karya yang akan dianalisis oleh saya yang bertajuk Legenda Bunga Warna-Warni. Jadi, sebelum kita bergerak lebih jauh, saya akan memberitahu anda mengenai sinopsis buku ini. Luno, seekor arnab putih, tinggal di dunia hitam putih di mana semua bunga tidak berwarna. Dia menemui sebuah buku lama peninggalan datuknya yang membawanya ke dunia warna. Dengan bantuan Tok Kira, Luno berjaya menanam bunga berwarna-warni dengan kasih sayang dan kesabaran. Jadi, pada hari ini saya akan aplikasikan 3 ciri kritikan dalam asas kritikan sastera. Yang pertama ialah kritikan sanjungan, yang kedua kritikan saranan dan yang ketiga kritikan pendekatan. Jadi, yang pertama, kita akan masuk kepada kritikan sanjungan terlebih dahulu. Jadi, apa itu kritikan sanjungan? Kritikan sanjungan bermaksud memberi penghormatan, pujian atau penghargaan terhadap sesuatu perkara. Asas kritikan sanjungan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya melahirkan pemikiran yang bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Jadi, kita masuk kepada kritikan sanjungan yang pertama iaitu usaha dan ketekunan Luno. Iaitu, Luno dipuji sebagai seekor arnab kecil yang berani, tabah dan tidak mudah berputus asa dalam mengejar impiannya untuk melihat bunga-bunga yang berwarna-warni. Walaupun dia hidup di sebuah desa yang suram dan hanya mengenal warna hitam dan putih, Luno tidak membiarkan dirinya terus terperangkap dalam suasana yang membosankan itu. Dia tekun menjaga taman bunganya setiap hari walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Apabila menemui buku lama peninggalan datuknya, dia tidak ragu-ragu untuk memulakan pengembaraan yang jauh dan mencabar demi mencari jalan membawa perubahan kepada desanya. Usahanya yang gigih dan semangat pantang menyerah ini menjadi contoh teladan dan merupakan satu bentuk sanjungan terhadap sifat rajin, keberanian dan ketabahan dalam menghadapi rintangan demi mencapai sesuatu yang lebih baik. Jadi, ini merupakan salah satu kritikan sanjungan kepada sifat rajin dan kegigihan dalam mencapai sesuatu yang lebih baik. Seterusnya, kita pergi pula kepada kritikan sanjungan yang ketiga, iaitu nilai kasih sayang dan kesabaran. Jadi, cerita ini juga turut menyanjung tinggi nilai kasih sayang dan kesabaran yang ditunjukkan oleh Luno. Tok Kira, seekor kura-kura tua yang bijaksana, mengingatkan bahawa di dunia warna hanya akan kekal berwarna jika ditanam dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Jadi, Luno mengambil pengajaran itu dan mempraktikkannya dengan sepenuh hati. Setelah pulang ke kampung, dia tidak terus melihat hasil yang cepat, tetapi menyiram, menjaga dan memelihara bunga dari dunia warna dengan penuh perhatian, dedikasi setiap hari. Akhirnya, bunga-bunga itu mula menunjukkan warna yang memukau. Ini menggambarkan bahawa hasil yang indah lahir daripada usaha yang penuh ikhlas dan bahawa kasih sayang bukan sekadar emosi tetapi sesuatu tindakan yang memberi kesan besar apabila diterapkan dalam kehidupan. Jadi, kita sudah lihat bahawa nilai kasih sayang dan kesabaran merupakan kritikan sanjungan bagi bahagian ini.
Dan kritikan sanjungan yang terakhir pula ialah sumbangan kepada masyarakat. Satu lagi bentuk sanjungan yang jelas dalam cerita ini ialah terhadap semangat Luno yang mementingkan kebaikan bersama. Luno tidak menyimpan keindahan bunga berwarna-warni untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk memperindah kampungnya yang sebelum ini suram dan agak membosankan. Penduduk kampung yang selama ini hanya mengenal warna hitam dan putih akhirnya dapat menikmati keindahan alam yang berwarna-warni hasil usaha Luno. Perubahan ini bukan sahaja mencantikkan kampung tetapi juga membawa kepada kegembiraan dan harapan kepada seluruh komuniti. Perbuatan Luno menonjolkan nilai murni seperti keikhlasan, kepedulian dan semangat berkongsi serta menjadi simbol kepada insan yang menyumbang demi kebahagiaan orang lain. Jadi, ini merupakan satu bentuk sanjungan kepada nilai kemasyarakatan yang tinggi dan mulia. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada kritikan saranan. Jadi, apa itu kritikan saranan? Kritikan saranan merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam sesebuah karya. Oleh itu, kritikan saranan ini berfungsi sebagai penambahbaik kekurangan yang memberikan nilai positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca dan pengarang. Ini juga membantu meningkatkan mutu hasil kerja dan menggalakkan pemikiran reflektif serta pembelajaran berterusan. Jadi, kritikan saranan yang pertama ialah menambahkan dimensi emosi dan cabaran dalam pengembaraan. Jadi, kritikannya ialah walaupun cerita ini memaparkan perjalanan Luno ke dunia warna, bahagian pengembaraan tersebut digambarkan dengan sangat ringkas iaitu hanya menyebut laluan seperti hutan, bukit dan sungai secara sepintas lalu tanpa konflik atau rintangan yang mencabar. Jadi saranannya, penulis boleh menambah detik-detik cabaran atau konflik kecil dalam perjalanan Luno seperti bertemu haiwan lain yang memerlukan bantuan, cuaca buruk yang menguji kesabaran atau saat Luno hampir berputus asa. Ini bukan sahaja menjadikan cerita lebih dramatik dan menarik, tetapi juga menunjukkan perkembangan emosi dan ketabahan watak secara lebih realistik. Jadi, kita masuk pula kepada kritikan saranan yang kedua iaitu menambahkan watak sampingan untuk kepelbagaian perspektif. Jadi, kritikannya ialah watak Tok Kira sebagai mentor cukup menarik tetapi tidak dikembangkan dengan mendalam. Watak lain juga agak terhad, menjadikan cerita terlalu tertumpu pada Luno seorang sahaja. Jadi saranannya ialah cerita ini boleh ditambah dengan satu atau dua watak sampingan lain. Contohnya, seekor burung atau kucing yang menjadi sahabat Luno atau penduduk kampung yang pada awalnya tidak menyokongnya. Ini dapat mencipta kepelbagaian pandangan, membangunkan konflik sosial kecil dan memberi mesej bahawa perubahan memerlukan sokongan bersama bukan hanya usaha seseorang. Jadi, kita masuk pula kepada kritikan saranan yang ketiga iaitu memperluaskan nilai pengajaran ke arah sosial dan alam sekitar di mana kritikannya ialah nilai moral yang ditonjolkan lebih tertumpu kepada usaha individu seperti sabar, kasih sayang dan keikhlasan tetapi kurang menyentuh isu sosial atau alam sekitar secara mendalam. Jadi saranannya ialah pengajaran cerita boleh dikembangkan ke arah pemeliharaan alam semula jadi, semangat bekerjasama dalam komuniti dan pentingnya menghargai perbezaan warna sebagai simbol kepelbagaian. Ini dapat menjadikan cerita lebih relevan
dengan isu semasa dan membuka ruang kepada perbincangan yang lebih luas dalam kalangan pembaca. Seterusnya, kritikan saranan yang terakhir ialah akhiri cerita dengan penegasan emosi atau refleksi watak, iaitu kritikannya. Akhir cerita menyatakan kejayaan Luno dengan penduduk kampung yang kagum, tetapi penutupnya agak terbuka dan tidak memberikan kesan emosi yang mendalam. Jadi, saranannya ialah akhir cerita boleh ditambah dengan refleksi peribadi daripada Luno. Contohnya, dia mengenang semula perjalanan dan pengajaran yang diperoleh. Ini memberi peluang kepada pembaca untuk turut merenung nilai yang ingin disampaikan. Tambahan pula, penegasan emosi pada akhir cerita ini mampu memberikan kesan yang lebih berbekas dalam hati pembaca. Jadi, kita terus kepada asas kritikan yang terakhir, iaitu kritikan pendekatan. Jadi semua, apa itu kritikan pendekatan? Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu iaitu PRPM, pendekatan merupakan perbuatan mendekati atau mendekatkan. Kritikan pendekatan merupakan satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Jadi, kita masuk kepada kritikan pendekatan yang pertama iaitu pendekatan simbolik dan alegori. Dalam cerita ini, pengarang menggunakan pendekatan simbolik dan alegori untuk menyampaikan mesej utama. Dunia yang berwarna hitam dan putih di awal cerita melambangkan suasana yang suram, membosankan dan tidak berkembang, seolah-olah menggambarkan kehidupan masyarakat yang tidak terbuka terhadap perubahan atau kemajuan. Watak Luno pula menjadi simbol kepada ejen perubahan, iaitu individu yang mempunyai visi serta cita-cita dan semangat ingin memperbaiki keadaan sekeliling. Manakala dunia warna pula melambangkan dunia yang penuh harapan, kecantikan dan potensi yang belum diterokai. Warna-warna bunga yang cerah menjadi lambang kepada nilai-nilai positif seperti kasih sayang, kreativiti dan kebahagiaan. Jadi, apakah kritikan pendekatan ini sebenarnya? Kritikannya ialah pendekatan simbolik ini memerlukan pembaca memahami makna tersirat yang mungkin mencabar bagi kanak-kanak atau pembaca yang belum mahir dalam penafsiran simbolik. Walaupun pendekatan ini bijak dan menarik bagi pembaca yang lebih dewasa atau kritis, ia mungkin menyebabkan sesetengah mesej penting tidak difahami sepenuhnya oleh pembaca sasaran iaitu kanak-kanak. Sekarang kita masuk pula kepada kritikan pendekatan yang kedua iaitu pendekatan pengembaraan sebagai kaedah pembangunan watak. Jadi, cerita ini menggunakan struktur klasik pengembaraan sebagai cara untuk mengembangkan watak Luno. Dia memulakan perjalanannya daripada zon selesanya ke kampung hitam putih menuju ke dunia warna yang tidak dikenali. Dalam perjalanan tersebut, Luno menghadapi cabaran seperti melalui hutan yang sunyi, mendaki bukit dan menyeberangi sungai. Ini mencerminkan proses kematangan dan pembelajaran yang dialami oleh watak utama. Jadi, pengembaraan ini menjadi simbol kepada proses pencarian makna hidup, ilmu dan pengalaman baharu. Ini juga mengajar pembaca bahawa untuk memperoleh sesuatu yang bernilai, seseorang perlu berusaha dan sanggup meninggalkan keselesaan hidupnya. Jadi, apakah kritikan pendekatan pada bahagian ini? Kelemahan pendekatan ini ialah bahagian pengembaraan yang diceritakan secara ringkas dan tidak terlalu dramatik. Ini menyebabkan proses pembangunan watak Luno
kurang mendalam, sedangkan bahagian ini berpotensi untuk ditonjolkan dengan pelbagai rintangan dan pertemuan yang memberi kesan emosi kepada pembaca. Jika bahagian ini diperluaskan, ia boleh menjadikan cerita lebih mendalam dan menyentuh perasaan pembaca. Jadi, kita telah sampai kepada kritikan pendekatan yang terakhir, iaitu penggunaan struktur cerita yang mudah diramal. Jadi, apa kritikannya? Kritikannya ialah cerita ini menggunakan struktur linear yang mudah, bermula dengan pengenalan watak utama, diikuti dengan konflik, pengembaraan dan berakhir dengan kejayaan serta pengajaran. Walaupun pendekatan ini memudahkan pemahaman, ia juga menjadikan jalan cerita agak mudah dijangka. Jadi, apakah saranannya sebenarnya? Saranannya ialah penulis boleh mempertimbangkan untuk menyelitkan elemen kejutan atau plot yang tidak dijangka bagi meningkatkan minat pembaca. Sebagai contoh, Luno mungkin boleh menghadapi dilema antara pulang ke kampung atau tinggal di dunia warna yang seterusnya, menimbulkan konflik dalaman yang lebih mendalam. Jadi, itu sahaja video dari saya tentang aplikasi asas-asas kritikan dalam karya sastera buku cerita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.